Ini telur-telur yang saya cuba tetaskan pada episod video yang sebelum ni, yang menetas pada 26 hari bulan. Telur banyak yang tak berjaya menetas. Rama ada 4 biji, BPR 4 biji, cross punya ada 3, dan RR ada sebiji. Daripada 48 biji yang saya cuba tetaskan, yang berjaya menetas sekitar 25 ekor. Ini berjaya menetas. Faktor kegagalan menetas saya pun tak pasti, sama ada berpunca daripada incubator ataupun benih telur berbenih kurang berkualiti. Ada di antara telur-telur ni yang berjaya saya selamatkan, ya, anak-anak daripada telur ni. Dia menetas tapi dia tak berjaya untuk keluar daripada kulit telur. Mungkin saya punya incubator ni sudah function dia sudah tak apa nak cantik. Kita tengok telur-telur ni pun dia punya darah banyak. Ini daripada telur-telur yang berjaya menetas. Dia punya kesan darah tu banyak melekat-lekat ni. Kesan-kesan darah. Yang ni telur saya baru masuk. Dia akan menetas 3 hari bulan 6. Dia akan menetas. Ini saya baru masuk. Daripada telur-telur yang tidak berbenih saya keluarkan, saya masukkan telur pelapis, mana dia akan menetas 3 hari bulan 6. Ini saya sudah teropong, semua ada benih, tapi tak tahu sama ada berjaya menetas ataupun mati di dalam telur. Contoh yang ni dia ada benih ni, tapi dia tak berjaya untuk menetas, dia mati. Hari ni dah 29 hari bulan, mana dah terlebih 3 hari. Ini memang matilah ni.
Ini akan saya buanglah semua ni yang tak menetas. Ni 26 hari bulan lagi. Tak jaya menetas. Dia berbenih tapi dia mati dalam telur. Dia yang berjaya menetas. Alhamdulillah. Brooder saya buat daripada kotak aja. Usia 3 hari ya. Ini anak ayam yang berjaya menetas pada tarikh 3 hari bulan 6. Telur yang saya ramkan sebanyak 13 biji dan berjaya menetas 8 biji. 5 tidak berjaya menetas. Kalau kita tengok pada peratusan penetasannya, lebih kurang 75%. 75% tu kalau ram menggunakan inkubator kira tinggi lah, jaya juga. Daripada kegagalan penetasan yang pertama, yang menetas sepatutnya menetas pada 26 hari bulan 5, punca kegagalan menetas tu berkemungkinan disebabkan inkubator saya tidak reset semula kepada setting asal kilang. Saya terus masukkan aja telur dan onkan mesin. Patutnya kita kena reset semula dan reset semula kembali ke setting asal kilang dia. Bila saya buat pada program setting kilang, peratusan penetasan tu tinggi. Lapan ekor berjaya. Semua anak-anak ayam penelur kacuk. Ada kacuk Brahma, kacuk Lake Sunset BPR, Rhode Island Red dan juga ayam Arab kacuk Brahma. Comel kan anak-anak ayam. Saya suka tengok anak-anak ayam comel. Kalau boleh saya nak dia kecil, tak besar-besar. Saya cuba tunjukkan cara untuk mereset inkubator model ni. Dia akan kita reset semula kepada setting asal daripada kilang dia. Saya on dulu. Untuk inkubator ni, kalau kita nak set dia kepada ke setting kilang semula, kita tekan dua button, plus dan minus.
contoh plus minus, kita tekan serentak. Dia dah set semula pada setting asal kilang dia. Daripada raman 3 hari bulan tu, saya berjaya menetaskan 8 biji telur. 5 biji telur tak berjaya menetaskan sebab benih dia tak berapa cantik. Bila balik kan sampai sini? Tadi petang tengah hari lah. Oh, lepas kemas saja. Oh, jadi like sunset ni tak jadi banyak. Sama lah. Telur ni memang tak dapat. Tak ada. Ada, tapi tak dapat. Dia makan telur. Ya ke? Tak sempat ambil dah habis. Tak masuk. Telur apa like sunset tak ada? Satu tak ada. Ada sebiji tak ada ya? Tak ada. Berapa biji apa? Sebab yang ni kalau keluar ada gaduh ni. Sebab yang tidak keluar. Dia kena keluar satu-satu. Ni mah tekan dulu. Ini kena masuk. Kamu buat menetas ke? Dah buat telur? Telur. Tak meneram macam ni. Ayam ni kaki berbulu tu dia meneram. Dia duduk ni tu. Oh tak ada. Tak ada tu sebiji. Ada sebelah sana. Mana? Yang ni dia okey, dia tak makan sangat tu. Yang tu. Kena asing abang kalau itu buat macam ayam penelur. Macam yang ni hari tu Ayam telur dia terus ayam boleh. boleh terus masuk dalam. Hari tu yang ni saya yang dulu makan telur juga, tapi saya letak telur plastik tu. Yang sana tu nanti saya nak letak telur plastik, beli telur plastik lagi banyak lah. Ni dia keliru. Sebab yang tu tidak habis makan. Dia makan apa? Dah makan habis lah. Dia sekarang ayam Rhode Island Red kan ada isu lah. Kau tahu isu apa? Dia isu dia sekarang yang kebanyakan Rhode Island Red yang kita yang banyak macam saya punya ni, dia production punya. Maksudnya? Dia bukan yang purebred ni. Bukan yang hybrid Bukan punya lah. bukan hybrid, dia bukan yang asal. original tuling. Dia dah banyak kali silang-silang untuk production telur, lebih daripada telur ni. Oh sekarang? RR yang production ni. Dia kalau RR yang tuling ni, dia ayam dia mengeramkan telur sendiri. Yang asal? Yang asal. Tapi yang RR ni dia tak pandai mengeram. Memang orang tu memang asalnya di situ untuk penelur. Sekarang ni yang terbaru ni. Yang ni lah yang sebelum ni. Jadinya dia orang nak buat penelur lah sekarang. Dia lebih kepada penelur. Kalau yang asalnya dia dua fungsi, penelur dan pedaging. Tapi telur dia tak sebanyak telur ni. Tapi yang tu payah nak dapat lah. Baru ada lah berada dari luar buat breeding lah. Kalau yang kecil-kecil tu ni yang harap. Saya harap. Tapi dia bapak dia tu
Brahma tu apa? Harap ni. Ini kecil-kecil. Ya, dia Ni, kecil. ni. Kecil-kecil. Ni. Darah pun banyak telur tapi telur dia kecil lah. Selalu orang buat apa telur ayam kampung. Ya. Dia bukan telur ayam kampung. Dia kecil kan. Warna dia putih. Tapi ayam Brahma ni memang dia anak dia besar. Gebu-gebu. Bulat kan? Anak dia besar. Saya punya ni Brahma apa Brahma lokal. Dia bukan yang import ni. Yang import ni asalnya macam saya punya ni pun banyak inbreeding. Sebab tu saya dah masuk benda-benda luar nak buat dia upgrading juga. Dia kena ni kena bakar luar masuk. Bakar luar. Tidak ada jadi mungkin di telur. Kenapa? Brahma. Ini kan dia dulu. Dia macam wendak juga. Berat. Tekol lagi kita tak tahu. Jantan juga. Betul. Kenapa dia jantan juga? Tengok balong bawah dia. Yang satu. Dia biasalah ada. Tapi sini. Gaduh ya. Jantan juga kan? Macam jantan. Tak dia muda lagi. Tu yang saya bawa beli dari sini. Ini sebelum telur ni. Ha? Sebelum telur. Ya. Abang masuk mesin. Itu ada jantan. Cari sini.